Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita kali ni guys. Aku doakan agar korang semua terus dilimpahi segalanya rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin. Okey, tanpa membuang masa guys, jadi sedikit pesanan kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel ni. Aku ucapkan ribuan terima kasih banyak dan aku mohon jasa baik korang untuk hentak button subscribe di bawah ini sebagai pemangkin semangat untuk aku terus buat video untuk tontonan kita semua. Okeylah guys, tanpa buang masa, insyaAllah ada sesuatu yang akan aku kongsikan dalam video kali ini. Dan let's go, roll out. Let's go, jom kita layan video ni sampai habis. Oh, strike. Strike. Ya, curut. Itu dia. Curut. Alhamdulillah. Tak kumpau. Okey. Sekejap. Mantap di situ. Mana hook dia? Oh, kat tepi ni. Okey. Okey, kejap. Okey, clear. Minta maaf, tebing tinggi. Sorry. Iya. Membesarlah kamu. Ada barang guys, ada barang. Tak kena guys. Ada saiz guys. Ada saiz lah. Tak kena. Sekali. Sayang. Oh, come on. Lagi sekali. Aduh, tak mau lah. Ada saiz. Ada saiz. Anggarannya tak adalah besar sangat, mungkin dalam 500 hingga 600 gram lah. Tapi bagi aku saiz lah tu. Ni kita tengok dia mau tak. Lagi guys. Pom. Sayang, tak mau. Dia ulang. Lagi. Aduh. Saya selalu Alhamdulillah. Strike guys. Kena sikit ya. Alhamdulillah rezeki. Ada barang. Ini tak sampai sekilo saiz ni. Alhamdulillah. Mantap. Setengah kilo ada ni. Rezeki.
Kan 1/2 kilo. Betul lah anggapanku. Alhamdulillah rezeki. Memang jadi lauk, memang jadi lauk. Kejap. Ini untuk buat balik lah. Sekejap tengok lagi, ada lagi tak? Kalau ada sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Guys. Alhamdulillah saya selauk. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, lebih kurang saya tadi kak. Oh, yang tadi besar sikit. Ini mungkin dalam 400 gram kot. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk sini dulu. Alhamdulillah guys, tamat sesi untuk kali ini. Jadi aku ucapkan ribuan terima kasih banyak kerana menonton sehingga tamat. Dan kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel ni, macam biasalah, aku mohon jasa baik korang agar dapat bantu aku untuk entak button subscribe di bawah ini. Dan aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Okeylah guys, apapun alhamdulillah lah hari ni ada rezekinya. Dan sedikit pesanan kepada korang semua, tak kira di mana korang berada, sentiasalah berwaspada sewaktu memandu dan berada di atas jalan raya, kerana sesungguhnya kemalangan itu tidak mengenal erti siapa anda, siapa kita. InsyaAllah guys, apapun tingkatkan kewaspadaan sewaktu memandu, sayangi diri, sayangi keluarga dan sentiasa bertoleransi. Dan akhir kata daripada aku, selamat hari jadi kepada yang menyambut hari jadi pada hari ini, esok, lusa dan hari-hari berikutnya. Dan selamat anniversary. Selamat anniversary kepada mereka yang menyambut ulang tahun perkahwinan, dan moga kekal ke anak cucu insya-Allah. Dan aku doakan agar korang semua sentiasa dilimpahi segalanya rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin. Sebenarnya agak penat guys. Kat belakang tu, bawah bukit tu, sungai. Aduh, itulah. Ini aku on the way nak ke motor. Jadi apapun, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi video sesi memancing yang akan datang. Akhir kata daripada aku, salam sayang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.